baca selawat tu dia macam syariat royak. Allah Muhammad, kita Allah Muhammad. Tak. Itu tu rohaninya tu. Dia kita ni satu bekas kursi 3 kan. Ha. Insan ni jasad, rohani tu sebenar-benar kita. Ya. Nurani jasad Rasulullah. Yes. Rabbani itu diri batin Rasulullah. Yes. Hakikat Muhammad. Ahmad. Nama baik Allah. Ya. Jadi kita, kalau hakikatnya kita dengan Rasulullah je lah. Syariat je nampak 3 ni. Kita tu maknanya bukan kita jasad, kita rohani. Nah, kita rohani. Kita rohani kepada Nurani Rabbani tu dia sekali. Tak kira. Satu ya. So ya. Jasad macam jasad dengan ruh. Okey. Jadi tak perlulah duduk gobar kepada Rabbani tu. Nurani tu pun ada. Nurani tu jasad Rasulullah. Rabbani tu diri batin Rasulullah. Macam Isra Mi'raj kan. Bukan Allah Ta'ala duk tunggu cokoh atas nun. Tak. Dia pergi tu bagi sekali dah. Bagi tu duduk dengan Rasulullah dah. Nurani dengan Rabbani. Dia bagi sekali. Tadi nak lepas apa Sidratul Muntaha tu kayak dia tinggi lah. Tinggi ya. Maknanya Rabbani duduk atas, Nurani duduk bawah. Diri tu. Kalau dia pakai hak biasa, Nurani tak lepas. Dia kena tukar. Kena tukar biar. Ha. Kata terima hak lenggak tu, hak ni lah ni. Hak lenggak, hak Jibril lenggak tu. Ha. Jibril lenggak tu nak ceritanya Allah Muhammad tu orang tu lah. Amat wiwayu pada Muhammad. Bagi tu lah juga bukan bagi lain. Ya. Siapa pasal tu mau pecah ke? Siapa kau ucap Tuhan tu duduk situ. Cuma dia duduk di atas ya. Atas tu maksudnya bukan atas raja tu, atas maksudnya ketinggian amat tu. Martabat. Cerita syariat ni cerita yang jauh. Kita umum. Kau nak kau jauh lah. Cerita hakikat marifatnya, dia nak ceritanya ni je bagiannya, ni lah bendanya. Bagai. Pada diri masing-masing tu lah. Hakikat marifat ni dia tak pergi jauh. Dia main ke diri kita. Dia bukan kona macam syariat tarekat tu. Lagu tak mana-mana. Macam orang royak tak. Orang setengah orang ngajar. Orang ngajar jalan ni lah. Dia kata, selawat apa ke Rasulullah tu terjamin syurga dah, dia jamin syurga. Muhammad pada kita tu lah. Jadi Muhammad pada kita siapa dia? Bagi tu juga Rasulullah juga. Pada diri masing-masing tu ada bagi tu. Kalau kecek gitu dia tak faham. Dia juga Ada kalangan Nabi Muhammad tu supaya benda bagi tu juga ada. Duduk selawat puji bagi tu. Tak boleh puji makhluk, tak boleh saya kata. Syirik. Dia kena. Dia bukan makhluk begitu. Nabi Muhammad tu dia kata makhluk. Dia nampak Zahiriyah. Perihub atas gigi, makan minum, berkelamin, naik kuda, naik unta. Tak? Ya. Nampak tu lah. Manusia tu. Manusia seperti kamu tu. Selapis lagi Sifat arus bagi Muhammad sifat manusia tu. Iya. Sikit sangat. Sifat arus bagi yang Ta'ala tak nampak pula. Sifat kemalak. Jatuh kata Muhammad. Wahabi duduk marah kita begitu kata ya apa jabat agama tak igak gitu. Nak igak apa benda je. Kita ayat terang. Igak orang. Igak dia. Dia tu lagi tak betul. Dia kena igak. Dia pergi mana orang tanya. Kalau naik gunung, naik bukit lagi dekat ke lagi jauh Allah Ta'ala? Ya terdekat. Sebab dia pergi Allah Ta'ala tak lagi. Sedangkan ayat Quran tu ada wasjud waqtarib. Semata kamu sujud. Tak. Kamu lebih hampir dengan Allah Ta'ala. Pergi Zahri. Kita ayat. Dia duduk apa dia duduk atas
atas mana apa ni? Atas aras. Jabatan langit hijau. Hmm. Kalau kita yang maya lagi duduk atas lagi gunung belakang lah. Lagi duduk atas gunung nak pergi dekat Allah Ta'ala. Ni hari pahal lagu tu lah. Lagi dia ke semaya. Dia naik gunung belakang. Tak? Dia kata mana dalil, kata Allah Ta'ala tak bersepat. Ulama dia tengok keseluruhan ayat Quran tu. Bahawa ma'aku ana ma'akutu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Di mana kamu ada di situ wajah Allah. Dia tengok ayat tu. Guru kita ayat sistawa ni sistawa. Dah ada. Ni dia arah. Dia bukan lagi jauh pun benda tu. Macam apa hadis jariah. Budak tu kan. Aina Allah? Rasulullah tanya aina Allah? Dia tunjuk atas. Atas dia tunjuk ke siapa? Dia tunjuk ke Rasulullah. Mana Ta'ala? Tunjuk Rasulullah. Ada atas. Dan dia budak, dia rendah. Di bahang lagi ikan. Dia mana Ta'ala tu? Ta'ala. Ditunjuk kepada orang yang bertanya. Mari Pak budak ni lagi lain kan. Pak lain lagi pick up. Lepas tu dia kata lulu boleh. Dia merdeka ke budak ni. 9 tahun hadis jariah. Kena Jariah tu tino. Kena tu kan. Marifat tinggi. Sahabat dulu kena. Ya. Kalau tidak darah bekas air kecing ni tak minum pula. Tak kalau bodoh. Okey duduk Allah tekak. Orang kafir nak tembah ya Allah tekak. Orang diri jadi perisai. Orang panak dia di depan ni. Ya lele orang. Dia mati. Kasih dia cinta pada Rasulullah. Tinggi dia punya tu pegangnya. Bak ilmu tasawuf ni bak hati. Bak kasih saya rindu sabar. Adakah cinta Rasulullah tu lebih segala-galanya sini? Tanya di situ pula. Ya. Sedangkan Sayyidina Umar nak masuk Islam pun Rasulullah tu ikrar dulu. Mau saya kat kusta ke mana? Dia kata boleh belakang kecuali nyawa dia. Ada lagi dia kata. Jauh dengan lagi. Tak lulu. Melebihi nyawa sendiri betul. Moga kita daripada pecikan nu dia. Pecikan daripada nu dia. Benda dia juga. Bagi dia. Peluh nur titik. Bagi dia tu. Pecikan pada nur Muhammad, nur Nabi. Allah ni daripada titik peluh dia. Semua daripada titik peluh dia, peluh Nabi. Orang tak nampak. Orang tolak Nur Muhammad. Nak kenal Allah, kena pergi kat Nur Muhammad. Nur tu di Muhammad. Miranda dia kata. Ini Nur Muhammad Nabi bersih. Mana ada? Dia kata Nabi bersih. Itu hadis bersih. Miranda. Wahabi. Dia kata ini hadis bersih. Mana ada Nur hadis itu. Wahabi mai tolak Nur Muhammad. Cerita kat jari mak. Buat supaya dia tu kita tanya, kalau kita tanya dia mau yakin setara mana tu ada plus. Ya adakah kamu yakin 1%? Tentu dia akan jawab 1%. Lepas tu kita tikar dia balik. Tak. Dia menjumpa sendiri dengan Nabi ke? Orang jumpa sendiri dengan Nabi, tanya Nabi. Tak. Barulah boleh letak 1%. Ni Nabi minta jumpa, macam mana nak tanya? Jadi sangka jahat dia je lah. Berani dia. Kalau hadis ya, kafir ukur dia. Dah ajaran Yahudi lagu tu. Banyak menolak hadis.
tu tahap keimanan tu cetek. Rendah lah ni orang. Banyak hadis Rasul tolak. Dia pilih hak selera dia je. Dia pilih hak sahih. Sahih bagi dia lah. Ya. Adik palsu, adik lembu. Adik juga kan? Ada tak Adik. Adik. Macam mau perawi tu yang itu sikitnya. Perawi kecing diri. Perawi kadang-kadang kecek bohong. Tu ya. Iyalah. Tapi bagai tu bagai memes asli dia. Macam meja lah. Meja ni kaki empat. Ni kaki tiga. Tiba-tiba perawi kaki ni. Tu ya baru. Induk tu tak sama. Yes. Meja juga. Percaya dia. Percaya ke adik ni. Awak. Kalau adik kafir. Dia punya banyaknya dia punya khasiat dia. Jadi maknanya apakah kalau kita amal sekali maknanya malaikat tu boleh tu maknanya pandangan sekali tu kita baca ataupun sekali sehari apa maknanya. Dari Pasal banyak selawat sangat. tu ada dalam rati al-hadap. Ngujung tambah Tak ada. Tak ada. Ada lagi kita baca tu. Dia juga mana bawa ngelah kita ada. Dalam rati al-hadap. Bukit apa Madiju. Ditambah. Ditambah. Dia ke selawat tu dia bakar kan. Selawat tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallam. Waktu dia bakar adik al-hadap dia. ada lagi belakang. Nanti kita atas. Ada dalam WhatsApp kita. Dibaca mana Wa betul aluh. tak? Aluh. Wa aluh yang sebelakang. Dia boleh mana amal dia tu selawat tu. Boleh amal. Ustaz Nazrul Asir pun memang cerita ada tu. Selawat tu kan. Apa selawat tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fi awwali wal akhir. Kullu la ilaha illa yaumil. Selawat gapo-gapo pun semua molek. Paling pendek Allah Muhammad. Selawat paling pendek. Ada. Dia nak menyatakan bagi tu lah. Bagi tu lah, bagi sekali Allah Muhammad. Orang yang pandai tu Allah Muhammad ya. Allah Muhammad selamat katanya untuk baca. Dia kata baru ke? Jadi macam patung dia. Allah Muhammad selamat. Dia jumpa orang kat salat Allah Muhammad selamat. Allah Muhammad selamat. Allah Muhammad selamat. Orang kata dia ajar resak. Orang bakar dia. Bakar tak angguh. Tiba-tiba aku tengok ada atas tangga ada siapa pergi. Allah Muhammad selamat. Jalan ni memang orang kata sak gila. Itu kan. Jalan apa cinta ke Rasulullah. Dia kalau lepas tu baca selawat macam-macam berbaik apa-apa. Tiba-tiba dia simpul dengan Allah Muhammad. Muhammad selamat apa dah. Begitu mudah. Iyalah moga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nuri anwaril ladzi wa ayyuka la ghairuka antriyani wajah nabiyuka sallallahu alaihi wasallam kama wa indika panjang tu dia nak cerita Allah Muhammad je dia nak timbul bagi tu Dia tahu bagai tu itulah dia punya kunci dia nya. orang tu low Betul. lepas tu selawat tu 10-20 kali ganda baru zikir zikir tu ibarat memuji Petra Al-Mutabib Lasyah. Bukan tuai dia lagi, gelar dia. Ya. Gelar apa kalau tahu dia dah gelar dia dah. Dia dah kalau dia kena. Kena. Tapi kalau tak tahu jadi lain.
Ya ulama suruh selawat. Rasulullah sendiri pun suruh sahabat selawat. Sahabat-sahabat tanya, sahur mana kata selawat? 24 je. Kalau kita tahu, orang selawat je itu kau Apa satu. itu main bina lain. Kalau solat tidak, Allah Ta'ala cek dulu, ada ikhlas tak? Selawat ke mana, Allah Ta'ala terima. Ya. Muka nama dia dah Muhammad tu. Ya, ya, ya. Tapi mula-mula tu dia tak ajar selawat kan. Aku dah akhir-akhir tu baru dia ajar. Dia baca. Lepas pada Isra Mi'raj tu kan, ambil solat di mustawa tu, ada dialog. Orang syariat kata dialog antara Allah dengan Muhammad. Pada dia sendiri. Cerita tauhid. Tauhid yang ikut mana cerita yang cerita dua. Tauhid tak boleh cerita sah, cerita dua. Hamba tu nak wina apa sah? Kalau kita tauhid cerita sah dah, nak wina apa sah ke mana? Ayah. Sebab mari cerita tu dia juga. Mari cerita tu dia dah. Kalau gini ni ada Allah melihat apa yang Allah mendengar apa yang kata, Allah melihat apa yang aku buat, Allah mengetahui apa-apa dalam hati aku. Itu merakabah. Itu apa dia dua. Dua. Kita dengan aku dua. Merakabah pekat mula-mula tu mana dua. Tarekat memang dua. Yang tak pada syariat. Dua lagi. Mesej dia adalah dua tu. Dia nak ajar, lepas tu kau naik. Siapa yang melihat? Siapa yang dilihat? Dia tengok dia. Yes. Kat saya kata kat dia dua ni kata ni. Dua. Dua mesej dia. Tapi dua pun kita faham. Macam dua pihak. Satu je lah. Satu. Macam ruh tengok jasad lah. Yes. Bendanya mudah sangat, tapi orang terhijab. Rasa tebal dia. Terhijab dengan ilmu, terhijab dengan diri sendiri, Yes. terhijab dengan Ego tu. dosa. Ego tu benar lah. Apa sebab dia panggil Sugi Majlis Besar tu? Belaga. Aku dia nak timbuk lah. Nak timbuk? Dia nak malu kok. Takutlah tak tahu maksud dia. Walaupun dia boleh sini sepatah, tapi bagi dia besar dah. Aku timbuk dah dia. Hati dia. Tapi kalau dia kita tak pergi nak timbuk tak boleh. Kalau dia timbuk pun kita tak dengar dia rap dia gitu ke apa. Kau tak mari rap. Kali dia gapo dia kata tak ikut dia lah. Iyalah ikut dia. Dia marah. Tapi timbuk dengan orang tak ada, dengan orang ada ni lain. Lain lah. Kalau nak timbuk berat-berat pun dah kita tak ada situ. Dia. Nampak uduh dia tu. Dia kalau orang cerdik dia lepas dengan comel. Tak ada kita tu time body lah dengan dia lama duduk sini ni 2 tahun 3 tahun ni macam mana yang kita gini-gini. Tapi tak ada arah dalam keperluan gini-gini dengan kita kadang ni. Apa nak timbuk je? Nak marah apa? Dia. Dia diri minta maaf. Kita pun minta maaf. Besar dah lah. Habis dah lah. Tak boleh korek dah. Tapi lepas dia kecek, kita kecek pula. Dia tu dia gue besar kecek dulu, lepas tu orang pindah kecek. Maknanya kalau kita nak balas itu boleh lagi kalau dia mari camp mari lah. Dia nampak orang juga. Dia macam jadi orang lah. Macam apa tu kita jawab mudah ya. Saya tahu apa yang saya buat. Tu, kata. Tadi kata apa dah lah. Dia nanya jawab rekah. Tapi mendalam. Saya tahu apa yang saya buat. Dan saya kalau ikut syarat saya tanggungjawab apa saya buat.
Jadi nak ayatnya situ kita sedar. Kita buat dalam keadaan sedar dan kita waras. Yes. Kita bukan tak waras. Dia tahu apa yang saya buat. Tapi kat dia jadi mati kat pejam mata terapak gitu je lah. Mati baru tahu. Mati tu maknanya dia nak pelepah angin tak boleh sebab kita tak pergi. Mati je, macam celak dia tak pejam. Ya. Tak siapa ajak. Kau mati sungguh. Mati sungguh. Ish. Ada dah 5 hari tapi aku tak ambil perlu. Mati kat situ. Budak kita lemah air pun ni mati. Ada 5 hari. Dia bertikak rupanya. Ingat. Tapi sebelum dia tak ada tu muka dia mari terbayar. Mari dah. Mari dah tu apa muka budak ni duk mari depan aku. Mari gambar. Dia orang mari tunjuk gambar. Dia macam ada anak ling kecil sini ke. Linga dia tu. Kita cek gitu. Oh dia mesej itu. Ya mari royak ada. Tak royak ada. Cuma kita rasa yang ada. Mari rupanya banyak kali. Banyak kali. Dalam 2-3 kali ke. Maknanya kalau kita fokus tu mungkin tahu ke lah ke apa. Yalah kita habis game pun kita ajak gini kata apa mari 2-3 kali. Rupanya dia nak mari royak dia nak pergi dah. Tu lah. Cuma kata kita perasa kedek. Kita nak pergi dah ni. Dia dulu Maliki mau dia tak ada asbab dia nak ambil nyawa orang macam begitu je. Lepas tu dia nyalah dia. Lah dia asbab lah. Sebab tu baru dia orang tak. Jadi dia tak menyalah dia. Sebab lemah. Sebab lemah. Yes. Accident ke. Rumah terbakar ke. Yes. Padahal orang tolong ya. Padahal tolong. Dia cabut nyawa. Orang syariat kata dia cabut nyawa, bukan dia cabut nyawa sebenarnya. Dia tu berjasa ni. Mungkin lagi mau tu dia kita belakang. Kalau dia keluar. Dia keluar. Dia keluar tu atas dasar mana dia. Kalau kita budak lagi, muda lagi. Kalau tua tu nak sabar dah. Dia pernah bagi tu juga. Cuma dia buat pekerjaan tu dia nama lain. Benar bagi tu juga. Hak wi wahyu. Dah. Dia gitu juga. Dia je rayaknya. Ilham wahyu idea dia rayak dia gitu juga. Hak bagi rezeki dia tu tidak kita duk nyaku ke apa. Sekali dengan dia duk nyaku ya. Dia nyaku Malaikat yang menurutkan tubik buah tu rezeki tu. Dia cari rezeki kena dia itu juga. Dia duk Israfil meniup sangka kalon ni. Dia ni semacam tu. Dia tiup dah tu. Kata apa macam trompet alat ke apa duk mulut dia. Ni nyau sosok. Dia main ke diri belakang. Nak cerita dia kata trompet memiliki apa Israel tu besar tahu besar mana. Dia tengok tak rajin. Jadi buat dah berlawa. Jadi gambar kartun. Dia terbayar dalam kepala otak. Ada duduk dengan kita belakang malaikat 10 tu. Israfil. Nyau sosok dia lah. Dia keluar. Dia nak kata malaikat kalau Jibril tudung sangat sayap dia gelap dunia ni. Ya bila sahabat dia kita kenal Rasul tak ayat. Mari soal tu malaikat. Ada saya suruh je. Kalau tengok tak ada saya suruh kok. Sayap tu aku dia punya dia macam metafora biasa. Ada kata ilmu tu. Jibril tu ilmu. Jadi dia punya pakai wahyu. Wahyu tu untuk Nabi Rasul. Kalau wali panggil ilham. Bagi tu lo. pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan.
murah kobah kita duk ngitar je tu. Kita itar lagu mana barang. Kita tadi gitu lah. Daripada dia keluar daripada tujuh latak macam tikus keluar pada lubang. Kucing dia nak mak tikus. Yes. Jadi dia kena jaga pernafasan, pergerakan. Kalau kita nak tengok air dalam akuarium, air jangan gerak, air jangan kocok, ikan jangan gerak. Baru nak nampak ikan tu. Belum ni kita nak zikir, kita nak cuci akuarium, talih cuci air, nak pergi ni. Nak nampak ikan. Maksudnya masa kita duduk zikir, dia tak boleh gerak pun tak boleh. Tak. Zikir boleh, zikir tu benar lah. Boleh gegak jari lah. Muraqabah ni maksudnya macam orang tabaku lah. Duk dia kan tabaku. Dia tengok di dada. Dia tenung latak. Tenun di data air. Ha. Belah-belah itu tu dia start. Tu ada tunduk dada ya. Tunduk tu dengan kolbi dulu. Tenun situ. Tak dada gitu ya ke kalau mana-mana latak tu Mana-mana timbul dia ikut lah. timbul kat dia nampak lah dada belakang. Kita tengoklah ke dada ya. Ha. Tenung situ. Nak zikir pun nak apa kalau tu tawajud. Tawajud zikir boleh. Apa nak muraqabah pun boleh. Kalau tawajud. Wajib kita dia pula. Tawajud ni kita dengan guru ramai-ramai. Biasa ramai-ramai lah tawajud. Tawajud ni lama, paisa kadang-kadang pagi. Berjejer lah, 3 jam gitu. Jadi kalau muraqabah tu kena lama je. Kalau kita duduk tu kan lama. Atas kita, siapa timbul barang pun tak apa. Macam kita bukan khoya, kita misalnya kita nak timbul diri tu, kita khoya tu tak boleh tau. Bukan raya. Ya, kalau kita nak gambar ke diri kita tu, kita khoya gitu. Nampak kita. Dia ketimbul diri. Tu dia. Macam mimpi tu lah. Tak perlu imagine apa. Tak boleh imagine. Kalau nak Syabandi Khalidi di mana Alah Kerawai tu. Tu guru dia nama gapo? Orang ngaji di Pakistan lah. Syekh Jalaluddin Arawi, dia bahas ganja. Muraqabah. Mudah hal. Mudah khoya. Dia kata mudah. Maknanya mudah bagi dia lah. Dia tak caralah kanja ke berapa asal timur. Ganja di Pakistan tak ada salah apa. Pak kita memang salah. Tapi pak dia tu bahas ganja. Muraqabah. Tak payah ganja. Ganja tu luar biasa. Iyalah, ganja ke salah. Buat salah tu. Di negara kita kalau Malaysia tak apa. Buat apa benda salah. Yasin diri pun takak. Padahal untuk berobat. Ya. Dia tak boleh ganja Malaysia. Guna ganja luar biasa. Padahal dari segi perbuatannya elok untuk kanser. Boleh. Nasi ganja. Nasi ganja tu ganja sungguh. Tak tahu, saya tengok nasi ganja tu nasi ganja. Saya tahu dia. Tapi kalau zaman dulu dia bubuh letak kuyuk tu daun ganja tu, nasi tu sedap dia kata. Sedap. Tak tahulah kita tak pernah. Tapi cerita ya dia kata. Makan tak pernah. Nasi tu lalu lah banyak makan nasi. Dia sedap lah mana tahu. Tapi ada siang dia bui anak ganja tu sana. Dia bui benih anak dia. Dia tak apa pun kau dia. Jadi geobat. Kita ni patutnya undang-undang tu boleh dirombak ke apa tu. Tahu kita. Kalau kecek dengan Kementerian Kesihatan dia kata dia tak ada proof, tak ada bukti dari segi perbuatan. Padahal kaji yang berlambuk.
Memang terbukti ganja tu boleh apa bunuh kanser. Tapi dia kata tak ada bukti. Hanya teori saja. Kanser. Yang ni lama kanser. Ya lah. Nanti makan ni kalau betul tahu lah. Selagi duit Belanda, boleh juga. Dia Belanda. Jadi apabila upah murah kan dia kita tak berapa yakin dia Belanda kan lana. Mungkin kadang mungkin tak pada. Selagi kalau laku duit Belanda ke ganja ke. Tak laku apa dia pun nego apa. Betul. Berapa masih tu? Ha. Dia kayu dia tak. Kementerian ke apa tu. Dia masa mula-mula intro sebelum masuk data A tu kan. Ha. Kita temu mana? Kita duduk gitu tu. Dua jari bawah putih kan kopet. Masa belum betul lagi, belum latih satu tu. Belum. Tenung situ lalu. Itu lalu. Hmm. Oh, tidak kata tengah dah pada. Tak. Oh, Tenung situ lalu. tak masa itu dia. Kalau misalnya kita nak jawab apa, kalau orang tanya ke apa, kita tenung situ ya. Cara dia. Pilihan situ bagi. Macam kita nak pergi kodok, tenung situ. Dia benarnya kita boleh tanya diri kita. Perlu tak aku pergi? Sama ke tak? Sama kodok. Kita masa tak sedap tu dia ayat tak lagi. Dia melalui ilmu rasa, tak sedap. Rasa tak ada. Tak lagi lah. Macam orang nak tell kita. Dia ajak kita pergi mana-mana. Tempat tak ada orang. Lepas tu dia pakai kata. Kita di UPN dulu budak luar tak perhatian kita bilik sebelah. Lepas tu dia ajak kita pergi Bukit Expo, kita tak pergi lah. Dah kita tak nampak dah. Timbul situ. Yang timbul situ ya ramah. Dia ajak kita sore makan. Pergi bodoh pergi. Dapat ilahan terang. Mugoroh tu lah ya. Dia nak tipu ke mana? Kita dengan dia tak ada kontak. Tak kata apa kau pandai baca, tak pandai baca tak tahu. Sebenarnya benda kehidupan sehari ilmu makrifat ni. Dia bak rasa ke? Kita boleh berasa. Orang tu lagu mana kita. Kontak royak. Nanti kena berdepan. Kat tu lah maknanya. Kita dengar kocek tu kita tahu dah. Kita dengar memek muka orang kita tahu dah. Jatuh ke mana? Jatuh ke mana. Yes. Ilmu makrifat dia ni. Macam hak budak ni lah. Dianya balang gusah. Kita si ambil cara bola. Tapi apabila orang suruh kita, dia pula lebih-lebih. Memang dia duduk 2 tahun kalau tu. Apabila kita tanya dia, lagu mana budak ni? Dia tak cakap, ya ada mau itu lah. Pula dah. Yang kita suruh dia tak say. Apabila kita senyap, dia masuk campur pula. Tapi memang dia lah latih budak jahilnya terlepas. Tapi sebab balong besar, apabila kita ambil, dia jadi putahangi. Dia putahanginya mungkin kita. Kita nak sekolah lama. Kat tak ada dah. Tubik dah. Pada muka kata, benarnya tak boleh ayat pada muka. Tapi nak ayatnya, pogak. Perang budak. Cikgu tu sampai telah lah. Ya macam gini lah. Cara retina pakai berebut habis. Bila dia gawen kita pakai berebut. Perkuih dek bos haji. Masa tinggal sah tu pakai berebut. Masa banyak dia tak si makan pula. Padahal yang mulut orang nak ambil lagi. Sikit lagi kat baru dia fikir pula. Dia kata dulu tiap hari Rabu dengan Jumaat 5.45 ada.
cikgu ramai duduk latih bola. Ada kata tak latih, duduk tidur dalam kereta. Dah bini kita ada, takkan kita nak pergi turun. Mesti duduk layan bini kita. Maknanya bini kita suruh pergi duduk tepi lokal gitulah, ada buang apera. Ya. Fikir kau ya, mungkin latih tu main PJ, main saja. Dia pandai aku fikir tu. Dia gini. Kalau orang tu menyaji apa sains suka PJ, dia tengok yang benda kita buat tu lain yang dia belajar. Dia pakai teori ke apa? Dia memang dia macam cikgu besar kita aja lah. Latihan berstruktur. Kemahiran-kemahiran. Ya, latihan ni banyak teknik. Jadi kita ni, kita tak pakai tu. Ya, kita pakai ilmu kita. Kita pakai ilmu kita. Ilmu kitanya, kita ajar cara dribble 4 jenis, ajar cara shooting. Lepas tu kita ajar cara ngolek lah. Lepas tu kita punya main semua. Ya, dia akan praktik lah cara kata. Sebab demo ni ya jaga apa dulu? Kalau dia belajar di U. Fitness. Tak main bola lagi, tak jamah lagi. Tak lagi. Fitness dulu. Ya, contoh macam cikgu lama, cikgu Raja dekat Kuala Baru. Dia terkawin suruh unggah 15 keliling. Maknanya orang yang gagal 15 keliling tu kahwin buai. Dia tekan fitness. Itu kan fitness. Betul tu. Ilmu dia. Kita tak guna cara tu. Lepas tu cikgu nyebut ni tanya kita, demo ni parti budak lagu mana? Kalau dia fitness dulu. Betul lah dia ngaji kat tu. Yes. Dia tak tahu kita ni lagu mana. Kita ni fitness ke, ski ke, semua dalam main tu. Betul tu. Dia masuk dalam main ni. Betul demo ni tak faham. Hak dia belajar tu dalam buku. Kita ni bukan kira buku dah. Kita ngalaman dah. Dekat praktikal dah. Lepas tu dia puji anak kita pandai tu. Siapa dia latih? Kita suruh main ya. Macam anak kita tampak tu. Dia tak suka. Tampak baru dia. Tampak adik tu. Dia tak suka jenis buat apa hari ni kata kemahiran menanduk. Tanduk lah. Hari ni kemahiran stop ball. Dia tak suka. Bak main meta dia. Dia nak main lama. Dia nak main lama. Macam kita. Tak ada buah. Pergi bola main. Tu kita tengok kita tak latih. Padahal ilmu widah. Selagi anak tanya, papa tak latih pun. Tak tahu papa latih macam mana. Tu masa belawai tu ya tepi padan. Masa hidup latih begini kita senyap. Masa belawai tu, lepas tu masa lawai bersungguh bila? Final ataupun semi final. Situ kuat latih kitanya. Situ lawai situ kuat lah situ. Tak mesti lagu lah. Alik masuk kali sana tak ada jurulatih. Ada senyap tu. Apa ke? Apa kali mana ya juga tu tergelas sama kita. Kita tengok tak putih dagu ni. Ajar sosok. Mana ada orang apa kita gila tepi padan? Tak ada. Dia lepas budak dah. Dia memang masa training dia sakit tekak. Kita masa training kita tak sakit tekak. Kita pergi budak main belak. Dia lasuk Kita ajar pak dribble tu automatik. Dia demo ni dia tak pergi bola lama macam coach luar poknya budak tu. One touch. Mula-mula lagi pertama one touch. Yang lebih. Satu touch je. Passing. Okey, kedua two touch. Tiga touch. Ataupun defense one touch. Midfield two touch. Striker 3. Dah. Kita bukan lagu tu. Ambil lah berapa tahun. Kita ni maknanya macam Argentina Brazil main. Skill individu. Batu corok kita lain pada orang. Brazil dia tinggi individu dia. Dia tinggi individu dia Brazil. Jadi kita malah nak buka cerita ke budak nyibuk ni.
dia yak lah dia tu. Dia kata dia ni apa penolong jurulatih dekat negeri. Bola balik. Tak kira mu siapa dah nama aku duduk di bola. Ke mana aku nak latih ke mana pun. Janji berjaya. Dia latih bola balik tu ada boleh guna bakal lah kalau kita nak bakal pun. Tapi dia berasa dia pandai lah. Dia latih dia suruh budak round 15 round. Orang kuat lasok lah tu. Bayar tu kena pelasok budak. Dia lah dia cara dia betul. Tak kita tak nafi kan. Tak nafi. Jadi dia suruh dia reti kaedah. Dia tak tahu cara kita lah ke mana. Jadi kalau masuk pendek pun 15 round juga dia ni. Itu kata. Patutnya hari ni 2 round ni apa masuk pendek dah kita lewat ni. Apa tu main 2 round main. Dia tekan fitnah. Fitnah betul kita tak nafi okey betul lah tu dia cara dia ni. Beliknya macam mana dia tahu tiba-tiba ada. Hari Rabu ni ada, hari Jumaat ada. Kita tanya dia lah ke mana budak tu dah ambil ke tak? Dia kata demo. Budak dah. Lepas tu duduk nyibuk. Ianya kecil hati guru besar. Begitu sekolah baru, kita nak naik pakak tahun ni. Kalau dengan sekolah lama tu, tak naik. Yalah kalau duduk situ lagi kak, sebelah dia. Tu kita lagi sekolah baru ni. Kalau kita tanya ayah ni, saya pun nak bawa budak pergi friendly. Lepas tu dia tak ui. Kita takut lah. Sebab kita baru selection lah. Tak training lagi. Baru selection 2 hari. Macam sekolah lama tu kita bertahun dah. Paling kurang 8 bulan kita latih budak. Tiba-tiba mari dia sekak. Tu kita marahnya. Dua musim bola pun latih. Pergi sekolah berlatih. Cuma cuti baru ni tak latih. Sebab kita dah anggap kau naik sekolah, bola tu dia nak buat kita. Tak ingat kita lagi. Dia buat benda lain. Saing dengan bilik mama. Mama saing. Panitia saing. Satu kalau tengok kau marah tu, tak bubuh lah. Tak bubuh lah. Tapi kita nak kata tak berani nak buat. Takut kita marah pula. Tak berani. Tapi buat pula panitia saing tu. Ketua panitia jadi SU lah ni. Tapi dah pindah sekolah dah ada. Sekolah baru pula kita jadi penjelarah unit badan uniform dengan bola. Lepas tu kalau sehari ada siar raya. Gengnya cikgu nak pelapar orang. Bagi 2-3 seorang. Penjelarah kalau sekali-sekala kita pergi, kita pantau orang takut. Siapa dia? Siar raya. Penjelarah lah. Kalau katalah ahli petang kan. Sekali-sekala kita mari lah weh. Jangan kata tak pergi, tak pantai lah. Kalau pantai dia ni. Boleh bunyi ni pun ni. Penyelarah. Sebab tu. Penyelarah pada uniform. Siar raya, main ni lah. Majlis-majlis kita tu. Kita. Tak banyak. Tak pergi kelak. Tak, kalau baru tak. Kalau lama pergi. Kalau lama tu kita lagi duduk update kehadiran. Sekolah tu kadang tapi IDB kelas tu kita nama kita dia guru data tak itu. Tak update. Tak update. Kalau lama tu biar timbung. Dia susah. Baca dia sama, cikgu tak mari. Dia cikgu tu belakang. Sakit lutut. Dia remeh kada kau. Rilis macam. Rilis macam. Kalau tak rilis, yang bodoh betapa dia kelak. Okey dah.